Suara okey suara okay. So dalam agama masa kena duduk dalam kandang. Dia dapati bersalah? Belum lagi. Tapi tu proses prosedur dia. Ikut. Hadir. Tak pernah skip lah. Itu hari je sekali sangkut masa air naik kan, pergi camping. Hari ni guys, saya tengok terkejut. Saya rasa mungkin korang pun dah ramai tengok kan. Tapi saya nak bagi tunjuk kat korang. Cuba kau berfikir sejenak. Kan. Saya faham dalam hidup korang ni ada hari kau jadi murung kan. Sebab saya harap kalau tengok video ni, kau jangan jadi murung. Sebab ni ini cerita mengkisahkan tentang seekor babi. Kalau dulu masa kat Johor dulu, kita orang selalu panggil, kalau jenis macam gini, kita panggil babi tonyok. Tahu babi tonyok? Orang Johor tahu lah kot, babi tonyok kita panggil. Sebab, kita tak cakap dia babi. Dia perasan diri dia babi. So macam mana nak cakap bang? Kita fitnah dia ke ataupun dia sendiri fitnah diri dia? Perdana Menteri babi, perangai macam babi, kahwin dengan isteri yang baik dengan babi. Perdana Menteri babi, perangai macam babi, kahwin dengan isteri yang baik dengan babi. Ya. Dan ini diterima. Saya anggap itu semua. Saya tak pernah dengar ada orang bagi tahu Perdana Menteri isteri babi ke, tak ada. Aku tak pernah dengar lah. Betul tak? Kalau orang menyumpah dia tu ada, bukan tak ada. Sebab dia memang kena sedar diri lah. Ini dia sedar diri lah. Tapi sampai kata kaitkan bini babi, tak betul. Setuju tak dengan saya? Saya rasa tak betul. Ujian dari Allah SWT. Sekarang saya sihat, saya ada kedudukan dan kuasa, maka saya harus lakukan sebaik mungkin. Guys, saya ada kedudukan dan kuasa. Dia cakap ni depan budak-budak sekolah bang. Saya pernah cerita kat korang. Gini. Saya harap dalam ni mungkin ada seorang dua orang spesies macam Non yang boleh sahkan aku saja. Orang yang sama spesies ni, dia ada current tau. Dia macam bila dia tengok, dia current. Faham tak? Faham ni korang ni? Takkan aku nak lukis. Dia yang sama spesies ni, dia macam ada current tau. Dia ada macam lain macam tau. Faham? Pernah ke? So, sebab itu daripada dulu, dia suka cakap depan budak-budak sekolah. Program Temu Anwar ni daripada dulu lagi kan. Daripada zaman dia pembangkang. Saya tahulah, aku tahulah. So, bila jumpa tu, orang yang sama spesies ni, dia macam ada current tau. Sebab tu, sekarang saya ada kuasa. Benda ni. Dia cakap depan budak-budak sekolah. Cuba kau fikir sikit lah. Mestilah nak menunjuk. Sebab tu, geng-geng macam gini, suka pakai barang mewah-mewah. Agus. Apa? LV Apa tu? Yang Agus punya video tu, dia kata apa? Tu tengok tu. Beg apa tu? Lupa beg apa tu? Agus lah. Tak payahlah tunjuk video. LV tu LV tu Wahab. Dia suka menunjuk benda-benda macam gini tau. Macam saling kunyit kongkang. Kau tengok saling kunyit kongkang. Baju bos. Dia jenis memang spesies ni memang dia suka untuk. Betul tak betul? Takkanlah korang tak ada kawan. Takkan naif sangat korang ni. Ni nanti. Sebab tu program dengan budak-budak. So ada budak-budak spesies macam ni. Ada, bukan tak ada. Ada. Saya tahu dah lama benda ni, bukan baru. Untuk negara, untuk rakyat. Itu yang mendorong saya. Dan saya juga faham, dalam dunia demokrasi, dalam dunia media sosial,
pelbagai karenah orang bicara, sebagainya tahu, sebagainya tidak tahu, sebagainya diupah, sebagainya marah. Jadi susah. Sebab itu saya kata jawapan sebenar adalah pendidikan. Mesti ada nilai akhlak. Tak boleh zalim, tak boleh fitnah orang, tak boleh hina satu sama lain. Mana mungkin negara ini kita kata saya seorang Muslim, tapi menghina orang, termasuk soal makan babi umpamanya. Di mana ajaran agama kita yang menghina orang kena makan babi? Orang bukan Islam boleh makan babi. Kita ni, pernah ke kita hina orang Cina makan babi ke? Ada ke? Saya rasa tak ada. Kita tak pernah hina orang makan babi. Nak makan kau punya pasal lah. Kau punya perut, kau punya mulut. Betul tak? Saya rasa tak ada kita hina orang Cina ke India ke mana-mana bangsa lah yang bukan Islam ni. Sabah Sarawak ke yang bukan Islam lah, yang makan babi. Kita tak pernah hina pun. Kan? Daripada kita sekolah lah, Non. Siapa yang hina orang makan babi ni? Mak Lebong. Ni Mak Lebong. Dia cakap sedap. Yurin tengok. Yurin. Saya tak makan. Kalau boleh janganlah makan tepi saya. Saya ingat reasonable. Saya tak makan. Ada niat ke? Ada niat nak makan tu. Betul tak? Betul tak betul? Memanglah kita tahu takkanlah kau makan babi, Non. Tapi bila kau cakap minister tak makan babi, kau ada niat lah tu. Niat pun dah tak betul, Non. Tetapi dia dah jadi budaya dan ditulis seolah-olah negara ini. Saya masih ingat lagi masa Selangor isu babi sedikit tu, dihebahkan seolah-olah negeri ini dah negeri babi. Penuh keliling, tengok belakang tu ada babi, begini. Kan penyakit tu. Padahal kita tahu tidak benar, tapi tidak ada conscience, tidak ada courage. Sebab itu saya kata dalam hidup ini, anak-anak ya, ada apa yang diistilahkan sebagai courage of conviction. Mesti yakin. Dia, jangan percaya. Saya kenal Non Kunyit ni lama dah. Kau tengok, bahasa-bahasa yang dia gunakan bila jumpa budak-budak. Sebab budak-budak ni tahu pasal bahasa-bahasa ni. So, budak-budak ni kata, hebatlah PMX. Korang pernah jadi mahasiswa kan korang? Aku tak pernah masuk you. Korang. Bahasa-bahasa ni dipanggil bahasa-bahasa bombastik. Bukanlah semua pelajar semua tahu, tetapi bahasa-bahasa yang terror. Ini yang orang cakap, dia ni baca buku banyak. Padahal dia malas baca mangkuk ni. Ni, macam mana nak orang cakap, hebatlah nak tunjuk hebat. Nak tackle orang, nak ngorat. Macam kau lah nak ngorat perempuan. Tunjuk, pakai segak lah, apa semua lah. Macam itulah dia, sebiji. Dan ada keberanian. Bukan untuk perang, bukan untuk pukul orang, tapi menyuarakan dengan baik, menjawab dengan baik. Guna sosial media katakan ini tak betul. Di keliling rumah saya ingat dalam seminggu ni, saya tak pernah nampak kedai babi, saya tak pernah nampak orang makan babi, saya tak ternampak. Kerana saya tak pergi ke kanan. Tolong pemimpin DAP tunjuk. Anwar dah lama tak tengok orang makan babi. Tu saya cakap ada niat. Ada niat ni. Dia ada niat. Babi. Jadi, tapi kalau baca seolah-olah di mana-mana kiri, belakang tu ada babi. Jadi ini masalah. Dan bila kita cuba pertahankan sedikit, ada media sosial kata Perdana Menteri babi, perangai macam babi, kahwin dengan isteri yang baik dengan babi. Ya. Dan ini diterima. Jadi bila ada poli ambil siasatan, dia kata ini kejam. Sudah, ini bukan kebebasan. Apa kebebasan menghina orang begitu rupa? Tak boleh. Kita manusia. Di mana akhlak kita, di mana moral kita, di mana prinsip kita. Jadi untuk menjawab ini maknanya kita kena bina kekuatan dalaman. So dia bagi tahu kena siasat.
Tolong, Fahmi Bazil, Menteri Komunikasi. Kau keluarkan. Berapa siasatan yang MC buat seperti yang non kunyit dakwa. Sebab panggil dia babi, dia bagi tahu ni. Keluarkan lah. Jangan main cakap je. Nampak tak? Orang tak panggil kau lah, non. Betul ke tak betul saya cakap ni? Sampai libatkan isteri kau. Orang tak panggil lah. Kita tak sampailah libatkan bini kau sampai tahap macam tu lah. Betul tak? Paling kuat pun kalau kita kebun, jijah sepat kering. Itulah paling kuat. Teruk pun sepat kering. Ikan kering lah, sepat kering. Itu je kalau paling teruk pun. Ataupun jijah kipas lipas ke. Kan selalu pegang kipas, jijah kipas lipas ke. Tak ada sampai cerita babi apa semua ni. Ini imajinasi kau ni. Teruk perangai. Lepas tu suruh budak-budak backup. Wah. So first kali, dakwaan non-kunyit. Ada bukti ke? Ada bukti ke dakwaan non-kunyit? Dia orang panggil tahu sampai bini babi lah apa semua. Ada bukti tak? Ada Anwar Ibrahim buat laporan polis? Buatlah laporan polis. Kita nak tahu siapa yang panggil kau babi ni. Betul tak guys? Jangan main cakap je. Rakyat cerita pasal lain, kau tangkap pasal lain, siasat lain, tiba-tiba kau bagi tahu, oh ni sebab babi, betul kata Zalim. Mana ada? Cerita pasal moral. Bagi tahu. First kali, ada tak? Okay. Siasatan MC pasal kenyataan Anwar Ibrahim ni. Siapa yang tuduh dia cakap babi ni? Kita nak keluarkan lah. Suruh MC. Fahmi, kau keluarkan. Jangan main sembuh je. Keduanya, kenapa nak libatkan budak-budak? Nampak perangai? Bukan nak suruh budak-budak backup kau pasal apa? Budak-budak sekolah tu janganlah rosak pemikirannya. Tengok. Ingat dulu. 2023. Kau siapa ingat? PAS, pemikiran ekstrim. Betul ingat ke tak? Yang dia kata PAS ni, masa tu gelombang hijau kan? PAS ekstrim lah. Dia doktrinkan budak-budak bahawa PAS ni ganas apa semua. Dia juga. Ni, banduan ni. Banduan kilibat tu tak ada moral. Suruh budak-budak. Non, Anwar Ibrahim, apa guna jadi presiden PKR kalau kau tak suruh ahli PKR kau yang bertindak? Dalam kes aku kau gunakan agensi kerajaan. Dalam kes ni kau gunakan budak-budak sekolah. Pertahankan kau. Apa guna kau punya ketua AMK kau, ketua Sikadi, ketua wanita kau? Mana budak-budak AMK kau ni? Mana budak-budak PKR ni? Tengok kat muka buku kau pun emoji gelap lagi banyak lah. Mana dia orang pertahankan kau? Dia orang pun tak nak pertahankan kau dah. Low class lah dia ni, betul lah. Betul-betul low class lah. Baik, saya nak pesan kepada mak bapak. Dia ni perosak. Dia perosak. Dia ni banduan. Dia ni dulu masuk penjara sebab tak nak, aku tak nak. Yes. Perdana Menteri Jamban. Biar melekat dekat budak-budak ni Perdana Menteri Jamban. Low class. Teruk kan? Mak bapak kena main peranan lah. Please, seragak mak bapak main peranan. Kena sampaikan kepada anak-anak mereka lah. Jangan. Sokong Anwar Ibrahim, gone case. Gone. Boleh? Boleh tak ni? Ada 3,700 kat situ, ada 1,700 kat buku-buku ni. Boleh tak boleh? Boleh Mantap. Ni cerita panas. Cerita panas kan? Ini pun mengejut juga. Ini pun penting juga. Rakyat kena tahu.